Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Irna Syafika binti Zabah. Saya dari KLTC lah. So sebenarnya petang tadi kita ada seminar English oleh Diamond Moon di KLTC. Lepas tu datang sini pula nak support bersama-sama. So terima kasih pada semua yang sudi meluangkan masa untuk hadir. Saya percaya semua yang hadir pada malam ni datang dengan satu impian, satu harapan nak menambah ilmu, nak bertukar pengalaman, berkongsi pengalaman. Saya percaya kita semua akan memperoleh sekurang-kurangnya ilmu lah. Okay, tanpa membuang masa, kita start with testimony and sharing oleh Diamond Nazri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kita punya meeting pada malam ini. Saya walaupun Diamond Nazri, aku pun Diamond dan insya-Allah maknanya dah lama lah. Tapi tak terkecuali daripada menghadapi masalah kesihatan. Jadi ceritanya testimoni saya berkenaan dengan saya lebih kurang hampir 10 tahun lepas. Jadi 10 tahun lepas, walaupun saya lahir dalam keluarga syurga, maknanya mak saya, ayah saya memang dia orang makan lazy lama dah. Nak menunjukkan apa? Maknanya kalau kita duduk dalam suasana syurga pun, dalam makan produk pun, kita tak terkecuali daripada menghadapi masalah kesihatan. Walaupun kita dah makan lazy lama, ada banyak faktor yang menyumbang. Jadi ceritanya saya pada umur 2017, lebih kurang hampir 10 tahun lepas, saya berhenti kerja. Jadi sebelum ni saya bekerja sebagai seorang engineer, network engineer dalam IT. Jadi saya minat lah. Jadi mungkin pada masa tu last 2-3 tahun kebelakangan sebelum saya berhenti kerja, saya punya jadual kerja agak tidak menentu. Jadi bila tidak menentu, kita punya tidur kita, makan malam kita punya rutin harian tu agak tak konsisten. Jadi tidur tak berapa nak, timing tak kena, makan pun kadang-kadang lewat malam, dah habis kerja pukul 2-3 pagi baru pergi makan dengan kawan-kawan. Bayangkan benda ni berlaku hampir 2-3 tahun. Walaupun saya tak ada ambil apa-apa ubat sebelum ni, nak dijadikan cerita, pada 2017 tu saya notice hantar saya punya surat letak jawatan lah daripada kerja saya sebagai sistem network engineer tu, untuk saya nak buat Shophouse secara full time. Tapi dalam orang kata tu, dengan satu tanggungjawab kita nak kejar cita-cita kita, kadang-kadang tu Allah nak uji, Tuhan nak uji kita. Jadi nak jadikan kita lebih kuat. Apa yang berlaku? Saya berhenti pada 2017 bulan Januari tu, bulan 5. Masa tu saya baru nak kata, okey, kita nak go full swing, nak buat Shophouse, nak kejar jadi diamond sebelum saya umur 40. Baru nak kayuh, laju, nak buat Shophouse secara serius. Apa yang berlaku? Tiba-tiba saya nak semayang. Saya nak semayang, tiba-tiba saya rasa macam jantung saya skip. Saya tak pernah rasa macam tu dalam seumur hidup saya. Jadi saya rasa, saya rasa macam pelik. Saya tak pernah rasa macam ni. Jadi saya berhenti, baru nak angkat. Tak boleh kan, maknanya baru nak solat, saya terus berhenti kejap, terus Google. Kita nak cari apa ni, simptom ni. Tapi biasalah, kalau kita tak ada, kalau kita kurang pendedahan, selama ni kita dengar orang sakit. Dan saya buat syurga dah lama tapi kita dengar orang sakit dengan kita rasa sakit lain. Bila kita biasanya kita dekat dia ada site. Bila kita bertukar site ke sana, maknanya kalau orang kata tu dulu ni bagi nasihat, bagus, easy bagus apa semua, tapi bila kita tak pernah sakit, kita takkan tahu. Jadi bila saya sendiri diuji penyakit tu, saya dia rasa macam jantung ke apa. Pada masa umur saya 37, saya tak uji, saya tak ada makan ubat, saya tak ada buat benda-benda yang tak ni, orang kata tu yang boleh menyumbang kepada masalah jantung. Jadi saya pun macam Google lah, buka Google. Setiap kali saya ni, lagi saya punya stres tu tambah. Saya maknanya sikit-sikit kanser, sikit-sikit penyakit kronik yang memang tak ada harapan. Itu saya beri nasihat kita kepada sesiapa yang ada masalah. Kalau tak pernah jatuh sakit, jangan harap sangatlah kita tengok Google ni. Kita akan lagi stres, kita akan lagi tertekan, kita akan lagi anxiety, depression lagi. Jadi jangan kita mudah nak ni. Jadi apa yang berlaku, saya pun panik. Saya tak pernah rasa macam tu. Sebab selama ni saya bagi nasihat korang. Jadi saya pun nak jadi cerita tak lama, beberapa hari kemudian masuk bulan puasa. Keadaan saya pada masa tu dah semakin tak stabil. Apa yang berlaku, saya tak boleh nak tidur. Malam saya memang saya cuba macam mana pun tidur tak boleh.
Dan juga saya punya jantung palpitation, dipanggil heart palpitation. Palpitation ni maknanya boleh jadi macam skip beat. Jantung tu dia punya rhythm dah tak cantik. Lepas tu saya punya dalam bulan puasa tu saya tak boleh nak puasa. Saya tak larat, petang je saya punya tenaga tak ada langsung, depleted. So dalam masa sebulan tu saya tak pergi hospital. Saya memang jenis, kita dah buat syampuan lama, jadi kita tak akan mudah nak serah diri kita pada hospital. Sebab kita tahu prosedur kat hospital ni kadang-kadang tu terlalu cepat sangat, ataupun boleh jadi false alarm. Jadi kita pun tak berani. Akhirnya dalam masa bulan puasa tu juga saya turun berat badan saya hampir 10 kilo. Maknanya sangat cepat. So bila saya cek balik, dalam hati kata tak mungkin jantung. Tapi lama-lama saya fikir balik, mungkin ada faktor sebab mak saya dulu memang ada masalah hyperthyroid. Jadi saya pun kata mungkin hyperthyroid. Tapi one day, satu hari tu saya punya ni, saya rasa sangat sejuk kat dada ni. Seperti sejuk macam mana macam kita tahan tangan kita daripada darah mengalir kan. Lepas tu kita lepaskan. Ada rasa macam tu sejuk. Jadi saya pun tak boleh jadi ni. Saya kena pergi juga hospital. Saya pergi ke hospital Ampang, pergi ke bahagian emergency, dan bila dia check, dia kata memang memang ada jantung laju lah. Kalau kita teki kardiak, jantung terlalu laju, lebih daripada 120 macam tu, sangat laju. So bila dia check, saya tengok dia check kat sini, memang saya kena hyperthyroid lah. Jadi hyperthyroid saya lega sebab bukan jantung. Maknanya boleh diselesaikan dengan cara, bukan orang kata tu terlalu kritikal ataupun life threatening lah, ataupun membahayakan nyawa lah. So saya lega, saya balik rumah. Doktor suruh saya makan ubat untuk menurunkan bacaan saya punya hyperthyroid tu, supaya saya punya hormon T4 yang banyak dalam darah saya tu boleh dikurangkan. Jadi doktor menyarankan untuk saya makan 6 biji ubat. Dia panggil carbimazole. Carbimazole ni untuk nak menurunkan itulah. Jadi saya makan hanya 3. Dan bila saya dalam keadaan macam ni, bila ada, sangat bersyukur ada 2 wanita hebat dalam hidup saya, satu isteri saya dan juga mak saya, sangat membantu saya. Diorang support saya. Dan saya bersyukur juga pada masa tu saya dah berhenti kerja. Bayangkan masa tu kalau saya masih bekerja, saya nak justify saya punya cuti tu pada bos agak susah. Sebab orang kalau tahu, biasa yang nak dengan hyperthyroid ni, dia tak nampak macam sakit sangat. Jadi orang yang masalah thyroid ni, dia nampak macam normal. Cuma dia sangat letih, sangat lethargic lah panggil, atau fatigue lah. Jadi dalam tempoh sebulan saja saya makan ubat dia panggil carbimazole. Itu pun separuh daripada apa yang doktor sarankan. Jadi dalam masa yang sama, bila dah tahu tu kita dah ada masalah ni, dan mak pun nak pernah ada masalah hyperthyroid ni. Jadi apa yang kami buat biasa, typical Seorang Korean, kita pun mula makan produk secara intensif lah. Banyak sangat makan. Jadi saya sendiri pada masa tu belum jadi diamond, jadi income pun tak seberapa ni lagi. Dan saya pun baru berhenti kerja. Jadi orang kata tu, nak support saya punya makan produk pada masa tu, saya tak boleh lakukan sendiri. Jadi saya dapat bantuan daripada mak saya, bagi kata tu produk dengan banyak lah. Jadi memang kena adab lah. Kita dah tahu kita sakit, kita kena ada mentaliti orang yang sakit. Kena faham ni. Banyak orang kat luar yang kita buat dalam Syongho ni, dia tahu dia sakit tapi dia rasa dia macam sihat. Jadi dia tak berpantang, dia tak ikut nasihat doktor, ataupun dia tak ada baca nutrition punya ilmu. Jadi dia buat macam biasa. Kalau orang kencing manis, makan minum air teh tarik, masih lagi minum teh tarik. Jadi tak boleh. Jadi dalam kita hari, kita tak nak pergi hospital, tak ada orang nak tengok kita, kita kena disiplinkan diri kita. Jadi apa yang berlaku? Saya juga diet saya. Ayam saya tak makan, especially ayam daging yang cucuk kan. Lepas tu saya tak ambil kuih-kuih ataupun mi yang berasaskan tepung gandum yang ada banyak sangat gluten Gluten. Gluten, betul. So gluten ni bila masuk dalam perut kita, dia akan jadi kita punya pembuangan jadi susah. Jadi saya pun nasi pun saya tukar beras, saya tukar kepada beras parboil. Parboil ni dia tak kurang sikit gula. Jadi kita makan gula kita tak naik. Jadi saya teruskan makan apa yang masa saya kena tu, saya tak boleh nak fokus sangat masa sakit kan. Tapi saya ingat saya lah pada masa tu sangat banyak YK2, sangat banyak YK1, sangat banyak pollen, set perut, yang terdiri daripada lactoberry, protein dan juga fiber.
Apa lagi, Vitakin pun saya makan. So banyaklah. So saya sangat bertuah, saya dapat menikmati maknanya satu proses overhaul badan saya. Saya tak pernah melalui proses overhaul. Kita makan sikit-sikit, tapi dapat nikmat overhaul badan ni adalah sesuatu yang kalau kita jumpa orang hari ni mampu beli banyak tapi dia tak nak makan, itu sangat sedih. Sangat sedih. Padahal kalau orang Syongkor dia tahu produk Syongkor ni kalau dapat makan banyak, dapat makan free, lagi seronok. Maknanya tak keluar duit sendiri kan. Jadi saya makan. Lepas sebulan saya pergi semula ke rujuk semula ke doktor di Hospital Ampang. Saya punya bacaan TSH, thyroid stimulating hormone, sudah mulai normalize, tapi belum 100% normal lah, tapi menuju ke arah normal. So saya tengok ada perbezaan. Saya pun stop makan ubat yang Carbimazole tu dan saya continue makan produk. So the first 3 months saya kena tu agak kritikal sebab banyak benda saya tak boleh buat. Saya tak larat nak berjalan, saya tak payah bawa kereta. Jadi support daripada isteri sangat penting, pasangan kita. Sebab dia yang akan bantu kita. Dan dari segi yalah, yang penting kalau apa yang boleh saya kongsikan, kalau kita jumpa orang dekat luar sana yang menghadapi masalah krisis kesihatan dalam rumah tu, semua yang terlibat, orang yang support, yang menjaga orang sakit, dia perlu pemahaman yang sama, synchronize. Maknanya, kalau yang sakit saja faham bahawa dia nak sihat dengan makan produk, tapi kalau yang menjaga dia tak dapat support yang sama, sangat susah. So, setiap kali disarankanlah setiap kali kita berjumpa potensi prospek, perlu diterangkan dengan kedua-dua orang. Maknanya dua-dua belah pihak, yang sakit dan yang menjaga. So saya sangat bertuah. Bahkan kami sebab buat Syongkor kan, jadi nak prove diri sendiri yang kita boleh sihat dengan cara yang betul. Kalau tak, saya mungkin kena rawatan, saya mungkin kena buat operation, ataupun saya kena buat radioactive iodine. So dua-dua ni biasanya kesan dia akan ada kesan sampingan. Dia kena makan ubat hormon sintetik seumur hidup, dan juga dia kena kalau RAI tu basically dia akan masukkan ubat untuk dia macam mana dia kata dia akan hilangkan ataupun dia akan larutkan kita punya thyroid ni. Basically dah tak ada thyroid lagi, so thyroid punya organ. Bila tak ada, kita terpaksa menggunakan hormon sintetik di luar. Tiap-tiap hari kena makan. Dan yang kesiannya ramai kat luar sana yang buat rawatan yang macam ni, ialah dia lama-lama nanti dia akan diagnose macam mental pun. Kadang-kadang dia panggil apa tu, boleh jadi macam itu kalau dua personality tu bipolar disorder. Betul. Kejap dia okey, dia tak okey. Dia punya hormon bila dah tak seimbang, itu dia punya kesan. So emosi kita punya mental pun akan kacau. So alhamdulillah dalam masa 6 bulan saya mula ada kekuatan balik untuk nak bergerak, untuk nak bawa kereta, untuk nak tidur dah mulai normal. Dan selepas setahun baru saya dapat balik berat badan saya mulai naik macam biasa balik, dan saya punya tenaga alhamdulillah dapat restore balik seperti biasa. So nak bagi tahu, kalau pun kat luar sana orang mengharapkan makan Lindsay 1 kotak, 2 kotak, lepas tu tiba-tiba dia nak harap penyakit dia tiba-tiba hilang macam tu je, dan anda tidak bersikap realistik. You have to give time. You have to really believe in the product. Apa yang you buat ni, you kena percaya betul-betul. You nak pergi, nak selesaikan masalah yang di permukaan memang senang. Ambil je ubat drugs kat hospital, hilanglah kesan-kesan tu. Tapi punca kita tak pergi rawat. So nak kita dah tahu, kita tahu apa kita nak. Kita nak rawat punca. Nak rawat punca adalah jalan yang sangat banyak dia punya liku-liku dia, cabaran dia, dan kena banyak sabar dan kena banyak keyakinan, percaya yang Lindsay once dia masuk dalam badan, dia akan buat kerja dengan betul. Give it time, trust the process. So akhirnya pada hujung 2017-2018 tu saya dah macam biasa normal, dengan tanpa menggunakan ubat yang kata tu kena sampai bila-bila dan apa-apa prosedur yang disarankan oleh pihak hospital. Saya survive. Jadi nak bagi tahu, kalau ada kawan-kawan kita yang ada masalah hypothyroid di luar sana, hormon dia, this is part of kita punya kata tu harapan yang ada dalam Syongkor. You can do it, you boleh buat. Just that you kena percaya apa yang you buat tu. You kena yakin.
as long as kita punya jalan ni ada benda kotor keluar daripada badan, adalah proses baik pulih. So don't give up. Dan kata tu, kita yang ajaran lagi satu kat sini ialah jangan tunggu dah sakit baru nak makan produk. Jangan tunggu sakit bila nak makan produk. Sangat, bukan setakat nak makan tu susah, duit pun susah. Kalau kita hari ni boleh keluar sedikit, letak 200-300 daripada kita punya income bulanan untuk beli produk, anggaplah itu pelaburan untuk diri kita pada masa akan datang. Itulah insurans kita. Memang orang akan kata kita apalah ni beli nak beli ni, dia tak nampak kesan. Tapi sampai satu masa nanti bila kita jatuh sakit, itu yang akan memberikan ujian yang sangat besar pada kita. So, anda berada di sini ni sangat bertuah. Kita mungkin akan mendengar macam-macam cerita ataupun macam-macam penerangan, tapi yang mahal ialah pengalaman. Pengalaman ni yang akan mengajar kita. Kita boleh dengar 1001 macam cerita, tapi bila sendiri mengalami, sangat berbeza. So sebelum kita dengar benda tu terjadi pada kita, dengar dan ambillah nasihat, ambillah apa yang baik-baik daripada kawan-kawan kita yang akan share pada malam ini. Ambilkan itu apa yang baik itu untuk diri kita. Yang share pada malam ini tak ada niat lain, melainkan untuk nak bantu semua dapat kesihatan. Jadi saya punya testimoni itu sajalah. Saya punya cerita panjang kan. Itu dah macam